Hai guys, kalau korang punya family besar ataupun diorang ada buat bisnes contoh macam pelancongan punya, actually di sini ada satu kereta nak recommend untuk korang. So yang ini dia Hyundai Starex tahun 2019 2.5, okay, facelift model lah. So yang ini dia punya harga 89,800 sahaja. Yang ini harga on the road without road tax dengan insurance, okay. So untuk bulanan dia hanya 1,300 dan ke bawah sahaja. Yang most important, kereta ni diorang boleh cubakan dengan full on. Alright. So untuk alu kereta semua kami dah siap. Okay, lampu tengok. Mana ada crack, cantik-cantik punya. Lagi cat lah satu layer. Yang itu cat pun bukan yang lawya-lawya cikai-cikai punya. Itu cat yang ada kualiti. Bukan kata pakai 1 tahun nanti dah pudar, bukan. Yang ni cat memang kami buat yang kualiti punya. Okay. So rim pun cantik-cantik juga. Bunga tayar ada kurang sikit lah, kurang cantik sikit. Okay, tapi yang ni tak apa. After beli mungkin boleh pakai lagi setahun begitu ataupun setahun setengah lah baru tukar. Okay. So kita tengok interior dia. Oh, interior dia ruang memang banyak luas. Tengok. Depan actually boleh duduk 3 orang. Tapi untuk Malaysia punya law tak boleh. Hanya boleh duduk 2 orang saja. Nanti itu abang JBJ nampak buka sama tu. Okay, tengok. Dashboard semua cantik, warna creamy. Steering dia tengok, masih original leather lagi. Okay, kereta ni owner sebelum dah siap modified, pergi push start button. Okay, sama sekali ada keyless entry lah. So untuk passenger seat dia, total lah belakang boleh muat 9 orang. Memang gila, sangat-sangat luas. So dekat Malaysia boleh kata kereta MPV ni giant lah. Giant MPV lah. Actually ada yang lagi besar, iaitu tak silap saya Maxus G10. Yang ni adik dia lah. Okay, so last tengok belakang. Belakang punya design dia tak boleh expect dia sangat sporty sebab ni kereta family. Kereta yang bawa orang, so tak boleh expect dia sporty, tapi still okay lah. Dari jauh-jauh orang nampak sudah tahu ini Hyundai Starex. So kawan-kawan, dengan bulanan 1,300 ke bawah, diorang akan beli Honda Civic ataupun akan beli ini. Komen dekat bawah ataupun PM saya terus. Bye bye.